Sebenarnya hikmahnya kalau kata nak hilangkan rasa sifat pemilikan. Betul, anak yang kita ada ni sayang perlu, tanggungjawab perlu, nafkah tarbiyahnya perlu, siapkan kelengkapan dengan ajar dia tentang agama perlu. Tapi pada hakikat sebenarnya macam tadilah. Kalau dia boleh bawa kita jadi asbab untuk kita makin dekat dengan Allah, ya Alhamdulillah. Asalkan kita tak ada rasa pemilikan pada semua yang Allah berikan kepada kita. Dan semuanya dalam bentuk yang kalau Allah nak tarik pada bila-bila masa. Betul. Syukur dalam kehidupan kita, walau apa jua terjadi, walau apa jua perkara yang berlaku dalam sekeliling kehidupan kita, yang paling penting kita kena ingat, kita adalah manusia biasa. Betul. Yang mana akan ada ujian, yang mana akan ada pengorbanan yang perlu kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bertemu lagi kita di dalam podcast Sembang-Sembang di Waqaf An-Nur. Bersama saya lagi Abdul Aziz dan juga sahabat saya. Saya berteman hari ini juga. Iaitu siapa? Kamu siapa? Saya Izzat Said. Oh, Izzat. Kita minggu depan kan dah bertemu. Oh ya, betul. Cepat sangat lupa. Cuma baju dah bertukar. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Jad, ingat Ya betul. Ingat dah? Ingat Apa yang kau ingat? yang lepas kita bincang pasal apa? Apa tu? Kita bincang tentang pembahagian adakah daging korban tu boleh buatkan jadi masakan lah. Okey. So, yang lepas je tuan-tuan dan puan-puan, kod-kod lah. Kalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan belum lagi tengok podcast yang lepas, boleh tengok di page Waqaf An-Nur ataupun di YouTube Waqaf An-Nur. Betul. Berkaitan kita membincangkan isu korban. Dan beberapa lagi tajuk, contohnya haiwan untuk disembelih. Betul. Sebab ialah macam sebelum ni saya katakan, ada orang bertanya dia ada 2 ekor ayam untuk dikorbankan. Sebab Boleh apa? ke tak boleh? Boleh ke tidak boleh? Binatang-binatang korban lah. Betul. Yang dalam termaktub dalam Al-An'am. Al-An'am. Okay. Ain tu kena pekat sikit. Betul. Okey. Jadi pada hari ini kita ada special sikit, Jad. Special, kita ada special. Tetamu khas. Betul. Kita ada 2 tetamu khas. Tapi kita tak bawa masuk serentak. Kita bawa seorang-seorang dulu. Okey? Kau nak jemput dia ke? Silakan. Aku jemput ke? Silakan. Uish. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Suatu ketika dulu, dalam podcast Sembang-Sembang Waqaf An-Nur ni, saya pernah berdua dengan dia. Berdua Ya, berdua. Masa tu dia soal aku. Ui. Risau. Hari ni pun kita risau kan? Hari ni aku akan soal dia. Dan dalam masa sama aku risau, aku akan disoal balik. Aduh. Okay. Orangnya tak lain tak bukan tuan-tuan dan puan-puan. Kami mempersilakan iaitu Ustaz Muhammad Syafi'i bin Abdul Rahman selaku Ketua Jabatan Syariah Waqaf An-Nur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Baik. Nampak tak? Muka dia sekarang muka ceria ke muka apa ni? Muka dia nak buat tanya. aku risau. Muka Rini nak kena tanya semula. Kau tanya. Entar dululah. Okey, baik. Kita pun santai-santai je hari ni tuan-tuan dan perempuan. Nampak tak permainan? Sebelum kena soal, kita jawab santai-santai dulu. Okey, Mam. Macam yang lepas dengan Ustaz Amirul, kita dah bertanya beberapa soalan. Tapi minggu yang lepas tu kita sekadar atas-atas lagi dari peringkat permukaan. Perut. InsyaAllah hari ni kita cuba ke dalam sikit, deep sikit pergi dia dari segi soal hukum fiqahnya. Mungkin ada ramai yang terlepas pandang orang yang masuk turut serta dalam ibadah korban ni ada ke pantang larang yang perlu diorang buat atau diorang lakukan sebelum haiwan korban mereka disembelih pada hari pertama ke kedua ke sampailah hari yang terakhir ibadah korban dilakukan? Pantang larang macam mana tu? Ataupun Ustaz, pantang larang tu maksud pantang larang yang mengakibatkan hukum ataupun just kalau kita langgar pantang larang tu tak ada masalah. Contoh kalau macam bercukur ke apa. Sebab nampak tak tadi aku tanya, dia tanya aku balik, lepas tu kau selamatkan aku. Jadi sekarang kau yang tak selamat. Okey, kita sebenarnya sambung kan? Kita sambung. Kita bincangkan dalam sesi yang pertama. Sebenarnya tadi Aziz sebut dengan Izzat untuk bawakan
perbahasan ni kita ni lebih mendalam. Yang pasti kita tak selam sorang-sorang, ada 2 lagi kita nak buat selam. Alhamdulillah, saya snorkeling je. Sebenarnya kalau kita tengok asal dalam pensyariatan korban ni daripada dalil pensyariatan, kemudian hukum, dan kemudian perbahasan-perbahasan yang dibahaskan oleh para alim ulama. Kalau nak cerita pantang larang, itu soalan yang biasa di kalangan masyarakat lah. Tapi kita biasanya berbalik kepada hukum macam tadi, apa binatang yang boleh dibuat korban. Siapa yang layak untuk berkorban, hukum korban ni macam mana, dan sebahagian besar daripadanya. Perbahasannya sangat besar dan sangat luas. Betul. Cuma kalau kita kecilkan skopnya, pantang larangnya adalah ibarat ginilah. Satu orang yang berniat untuk masuk korban, kat situ sahaja boleh berubah hukum menjadi sunat, menjadi wajib, menjadi apa yang diniatkan dekat situ. Cuma macam Izzat bagi contoh tadi, larangan potong kuku, potong rambut. Kenapa? Itulah saya nak tahu tu. Kenapa? Jadi agak-agaknya kenapa? sebab saya memang dah standby cermin tadi. So kita pantulkan balik soalan tu. Sebenarnya ada satu hadis daripada riwayat Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Bila Rasulullah kata seseorang yang buat korban masuk 1 Zulhijjah, Nabi kata fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi, maka jangan diambil rambut dia, jangan diambil kuku dia. Bila Nabi sebut larangan, ini contohlah, contoh pantang larang. Ini contoh. Bila Nabi kata larangan dalam hadis ni, bolehkah kita ambil, oh ni larangan langsung tak boleh, dan kemudian yang menjadi isu sekarang ni, kalau dalam teknikalnya orang ambil perbahasan dalam ilmu hadis, ambil bulat-bulat tanpa tengok huraian, tanpa tanya kepada para alim ulama, dan kemudian jatuh hukum sendiri. Jadi akhirnya mengikut pandangan jumhur netizen, bukan pandangan jumhur Ulama. Subhanallah. Nampak tak kita boleh jawab serentak? Boleh jawab serentak. Ujung-ujung boleh. So maksudnya dekat situ, larangan Rasulullah di sini, adakah menunjukkan pengharaman secara total? Bukan. Okey. Tengok dalam perbahasan ulama, kita dekat sini biasanya pakai dalam jumhur mazhab Syafi'iyah dan ashabnya. Ashab ni maksudnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Larangan di sini bukan menunjukkan pengharaman. Larangan di sini menunjukkan siapa yang masuk korban start 1 Zulhijjah sampai bila? Sampai 10, haiwan yang Sampai haiwan yang dia masuk korban tu sembelihnya bila? Tak kira lah. Contohnya dia masuk korban dekat satu tempat, lembu tu sembelih pada hari raya kedua. Bukannya sampai 10 hari bulan. Tak, mengikut binatang itu disembelih masa bila. Okey, faham. Maka selepas itu barulah disunahkan dia kena dia potong kuku, potong rambut dan mencukur segala bulu-buluan di badan. Hikmahnya kenapa? Ulama kata pertama, untuk menyerupai orang-orang yang berihram. Okey. Sebab berlaku pada masa bulan Zulhijjah. Yang kedua, anggota kita ni kan semuanya boleh jadi apa? Saksi. Jadi apa? Saksi. Jadi saksi. Saksi pertama, saksi kedua. Jadi boleh jadi saksi. Jadi kita perlukan saksi besok. Sampai ulama kata, hikmah kita menahan diri daripada tak potong rambut, tak mencukur bulu-buluan, tak potong kuku, boleh menjadi asbab penyelamat daripada api neraka. Sekecil-kecil perkara dalam syariat yang boleh menjadi penyelamat kepada kita. Ini hikmah dalam syariat ibadah udhiyah ataupun ibadah korban yang sangat-sangat besar. Tapi Ustaz, contoh kita ni biasalah dekat rumah tengah tengok TV ke, kadang-kadang tangan ni gatal je, dia ompel-ompel kuku tu, dah tercabut pula kuku tu. Adakah ada apa-apa hukum bila kita kalau dengan sengaja dia masuk korban dan kemudian dengan sengaja dia mencukur atau memotong kuku, jadi hukumnya makruh. Tak sampai berdosa. Tidaklah sampai berdosa. Dia boleh berhentikan kelaziman dia tu. Macam kita kata, masuk 1 Zulhijjah dia tengok orang muka kusuk masai, subhanallah masuk korban. Walau muka dia memang begitu. Maksudnya dia nak ada kebersamaan dengan orang yang berihram ke haji. Betul. Sebab nanti kan ada soalan kan tentang Nabi Ibrahim kan? Jadi sebelum tanya kita tanya dulu. So maksudnya dalam keadaan pensyariatan ibadah udhiyah dan juga pensyariatan ibadah haji, dia ada kebersamaannya. Sebab berasal daripada satu orang dan satu keluarga yang sama yang berkat, iaitu keluarga Nabi Ibrahim. Berada pada waktu yang sama. Sebab itu salah satu hikmahnya untuk menyerupai
orang-orang yang berihram. So Boleh. dekat sini boleh Ustaz. Boleh. Alhamdulillah. Maksudnya haji tu pun bermaksud kusut masai Ustaz Betul. Jadinya Sebenarnya macam Keputusan- Izzat sebut, kalau kita haji kusut masai, kita baca satu ayat dalam surah apa tu? saya lupa Ustaz. Surah Al-Hajj contohnya. Surah Al-Hajj. Saya baru nak cakap dah. Okay. So dalam ayat kan Allah berfirman wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan suruhlah manusia untuk datang mengerjakan haji. Saya mereka akan datang berjalan kaki dalam keadaan kusut masai berdebu. Kalau tengok orang haji mukanya kusut masai berdebu, wajarlah itu untuk para jemaah haji. Meniru perbuatan itu, tengok orang yang kusut masai tapi tak pergi haji, punya dimasuk korban. Dalam keadaan begitu. Tapi ada seorang member kita tu daripada awal tahun sampai ke akhir tahun memang kusut masai je. Itu macam mana pula tu? Itu isu kebersihan. Itu lain tak. Isu penampilan. Penampilan. Jadi kita Siapa tu? potong siap-siap. Tuan-tuan dan perempuan Alhamdulillah dah cerah sikit lah kita punya ilmu pengetahuan pada hari ini. Minta maaf lah, kita orang ni memang macam gini. Orang kata bukanlah kita ni nak buat lakonan dekat depan kamera, tapi macam inilah cara kita berbual sesama kita. Dan pula tu Ustaz Syafiq ni salah seorang guru kepada kami berdua. Guru saya Guru saya. Kitab banyak saya kata dengan Ya, betul lah. Jadi yelah, orang kata masa pengajian lain lah caranya. Jadi masa luar pengajian lain caranya. Jadi kalau tuan-tuan tengok kita orang ni ketawa lebih-lebih, faham lah member punya berbual. Okay, Ustaz, macam tadi kita dah cerita pasal larangan untuk potong apa benda tu semualah. So contoh masa hari kejadian, masa ni senang cerita bab adab lah kot, untuk binatang yang dikorbankan. So kita ni sebagai orang yang menyertai ibadah korban masa tu, dia tengah sembelih dan kita rakam tu mungkin orang mungkin untuk simpanan kita, tapi ada orang dia rakam lepas tu dia siap tayang dekat media sosial. Boleh ke benda tu Tapi dia Des, buat? bukan setakat aku rasa kita pasal peserta saja. Maksudnya jawatan kuasa yang menguruskan tu pun kena ada adab dia jugalah. Bukan setakat peserta tu saja je nak merakam. Kadang-kadang kita punya roster sekarang sibuk nak merakam juga. Tapi kalau aku tak silap lah, urus setia aku faham dia rakam dan dia akan bagi pada owner. Pasti. Owner insyaAllah lah Itu kot. untuk rakam penyembelihan lah. Tapi ni orang luar macam mana tu? Untuk diviralkan. Untuk konten. Kau daripada episod lepas suka menekan aku Dia yang pasti rakaman tu bukan untuk sembang-sembang. Bukan. Okay. Ustaz, macam mana tu Ustaz? Okey. Dia gini. Isunya, soalannya, Aziz tanya, apa hukum kita merakam, ambil gambar? Saya dah risau dah bila sebut nama saya. Kan, apa hukumnya dalam ibadah korban? Pertama sekali, perkara paling induk sekali, niat dia buat tu untuk apa? Okay. Niat dia ambil gambar untuk apa? Niat dia rakam video untuk apa? Niat dia begini lagi. Kita dituntut untuk berlaku ihsan dalam hadis Rasulullah. Kata Nabi, inna kataballahu al-ihsan. Nabi kata berlaku ihsan pada binatang. Kalau kamu berperang dengan cara yang baik. Kalau kamu sembelih cara yang baik. Tajamkan pisau kamu, alat kamu, dan jangan berlaku penyiksaan. Ihsan. Salah satu ihsan cerita tentang adab. Izzat cerita tentang adab. Dua dah sebut kan? Satu Aziz, satu Izzat. So kalau kita tengok orang rakam hari ni, ambil gambar dan kemudian dia upload, post dekat media sosial. Satu, niat. Yang kedua, kita hidup dalam negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Okay. Kita ada dalam masyarakat majmuk ni, urufnya, keadaannya tak sama macam mana kita duduk negara yang solid semua beragama Islam. So ada masanya juga Islam ni mementingkan ihsan kepada binatang. Islam ni mementingkan ihsan kepada meraihkan masyarakat majmuk yang lain. Kita kata okey untuk kita bagi kepada peserta korban secara tertutup dan tak ada isu menimbulkan fitnah, silakan. Akan jadi isu, ambil gambar, rakam video dan menimbulkan fitnah pada perbuatan syariat dan ibadat. Itu akan jadi masalah. Okay. Contohnya dia upload pada media sosial dan kemudian tak ada limited punya, tak ada unlimited punya, sampai pergi kepada kelompok-kelompok yang kita tak tahu di luar sana ni. Semua orang boleh tengok. Semua orang boleh tengok. Ada yang sensitif, ada yang tak sensitif. Yang sensitif tengok mungkin kata dia ini tujuannya apa dan begini. Jadi ambil pandangan Imam Al-Ghazali kata mana perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah, jauhkan.
So kalau kita kata ambil gambar tu boleh jadi isu, dan rasanya di peringkat pengurusan masjid ke, mana-mana kelompok pengurusan korban ke, boleh manage benda ni sebenarnya. Buat dalam grup tertutup. Ada grup WhatsApp kan. Azim tidak dalam grup yang sama. Ada kan. Ada. So boleh share gambar tu. So tak adalah sebarkan. Dan kita tak nak pula video gambar ni menjadi punca kepada syariat dipandang tak elok kepada kelompok-kelompok. Dan kat sinilah ada satu kelompok dalam masyarakat kita yang kita panggil apa? Ashabul forward. Power tu. Kerja dia tukang forward aja. So pada dia, niat dia mungkinlah untuk beritahu ni, benda tu boleh pada saya boleh diurus dengan baik. Asalkan satu tadi tentang niat, yang kedua kita kena fikir masyarakat majmuk kita, dan yang ketiga memastikan dengan sebab sebaran itu tidak menimbulkan sebarang fitnah kepada agama kita. So benda ni senang cerita boleh diuruskan oleh pihak urus setia jugalah. Tapi kalau kita tengok Ziz, benda ni mungkin kalau pihak urus setia, benda tu boleh dikawal lah. Tapi kadang-kadang peserta ni, netizen ni yang tengok korban tu sendiri, diorang yang post, diorang yang viralkan benda tu. Betul. Jadi di luar kawalan kita Ustaz tau. Jadi mungkin salah satu pihak masjid boleh dia ada satu lagi isu. Kalau Izzat kata masuk dekat situ, peserta masukkan dengan sebab dia rasa syukur apa semua. Dan sebelum kita masukkan, kita mungkin boleh buat secara teknikalnya, blurkan masa proses sembelihan tu dijalankan, tak payah dinampakkan. Yang penting gambar pengagihan kepada fakir miskin tu paling penting. Betul. So banding gambar sembelihan itu yang menimbulkan isu yang banyak kan. Satu halnya lagi macam di masjid MSI Masjid Sultan Iskandar, kita ada tempat tapak penyembelihan. Jadi memang kawasan tu ada part dia dah tutup, tapi kebanyakan orang yang datang ni dia langgar, dia lagi kita dah buat halangan, dia orang tu tak masuk juga. Dia masuk dan macam biasalah, ini semua dah standby ni. Tu dah tadi berkaitan Ustaz cakap pasal adab lah Ustaz. Pasal adab. Adab dan ihsan kita kepada binatang korban itu sendirilah. Okay. So kita di peringkat urus setia, insyaAllah kita boleh uruskan benda tu. Boleh insyaAllah. Tapi masalahnya bila sebaran video yang dilakukan oleh orang yang datang tu, yang itulah besar kemungkinan boleh dimanipulasi kan video tu. Dia ada satu cara, macam contoh, kita ambil satu tempat. Urus setia bertindak untuk mengawal selia masa proses sembelihan dilakukan. Waris datang, bukan waris lah, peserta datang untuk tengok. Memang kita disunatkan begitu. Boleh saja pada masa itu ketuanya menyatakan, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, tolong simpan dulu, tidak ada berlaku rakaman dan tidak ada berlaku ambil gambar. Masa proses sembelihan berlangsung. Lapar pempengagihan pada fakir miskin, silakan. Kalau kita kata isu tu yang menjadi isu sensitif di negara kita. Betul. So benda tu masih boleh diurus. Saya rasa saya setujulah benda tu. Sebab mungkin urus dia saja yang pegang kamera, peserta just boleh tengok je. Kalau dulu kita kata pengurusan korban mungkin dalam keadaan yang ruang skop yang kecil. Ini zaman medium yang sangat terbuka. So ada beberapa peranan-peranan lagi di peringkat jawatankuasa yang kita kena ambil kira. Supaya benda tu, itulah macam kita sebut tadi, bendanya syariat dan dapat pahala. Dan kita tak nak yang berkisar daripada asal tujuan itu memberikan satu impak yang negatif pada agama kita. Betul. Jadi kita kalau boleh kita mohon lah ya tuan-tuan dan perempuan yang di luar sana yang mungkin ada menjadi peserta pada tahun ini, insyaAllah mudah-mudahan lah kita saling membantu. Betul. Antara peserta dengan juga urus setia, kita saling membantu dalam usaha membendung terutama sekali perkara yang membabitkan dengan rakaman penyembelihan ni lah. Kita win-win situation. Betul. Wow. Subhanallah. Wow. Menang-menang dua pihak. Betul. Win-win situation. Peserta katanya ikut cakap penganjur pun boleh toleransi dengan peserta. Betul. Sebab kita tak nak video yang disampaikan tu akan dimanipulasikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebab terutama sekali bila benda ni berkaitan dengan ibadah agama Islam, syariah lah. Wah, keluar lagi. Jadi aku tak tahu nak cakap apa. Kau teruskan dulu. Okay Ustaz, nampak mengah ya? Bukan. Okay. Kalau kita tengok ibadah korban ni sebagai latihan untuk spiritual kita, berdalaman kita lah kan. Dengan kita ambil kisah daripada Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail, Ustaz boleh ulas sikit tak macam mana perjalanan kisah tu
Ini kau cakap bahasa Inggeris spiritual win-win. Uish. Okay. Ustaz, tak. Dia ada masa dia kena mix kan. Oh. Kalau tak dia tak keluar ayat dia apa. Saya bangga berkawan dengan Izzat. Cerita Nabi Ibrahim ni panjang. Ini best ni. Tapi ni bukan best apa yang best. Oh, ya ke? Cerita Nabi Ibrahim ni panjang. Tapi kita tak cerita keseluruhan. Kalau kita nak cerita daripada awal, dan kalau kita lebih berfokus kepada asal-usul pensyariatan udhiyah dan juga ibadah haji, pasti tertumpu dekat keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau Izzat tanya berkaitan tentang perkara itu, kita tengok satu lah. Masa Nabi Ibrahim alaihi salam bawa Nabi Ismail ni nak bawa pergi apa, selepas dia dapat mimpi kan. Mimpi dia apa? Kata dia inni ara fil manam anni azbahuka, kata Nabi Ibrahim. Aku tengok dalam mimpi ni anni azbahuka, aku sembelih engkau. Fanzur madza tara. Apa yang pandangan kau wahai anak? Nabi Ismail respon dengan menyatakan qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, buatlah apa yang Allah perintahkan. Aku yakin tu perintah dari Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan dapati aku daripada kalangan orang-orang yang sabar. Masa dia bawa Nabi Ismail pergi ni, adik dia cakap tak dengan isteri dia? Sampai Sayyidatuna Hajar panggil berkali-kali, ini nak bawa anak kita ni pergi ke mana ni? Tak toleh tak apa. Tanya pertama tak toleh, tanya yang kedua tak toleh. Sampai yang ketiga, Sayyidatuna Hajar kata, Allahu amaraka bihadza. Oh, ini kamu bawa anak ni pergi untuk, ni kerana perintah Allah ke? Baru Nabi Ibrahim berhenti, pusing ke belakang dan tengok. Tapi kalau kita sekarang bini cakap 3 kali. Kita ni belum habis lagi. Saya saja je menyampuk. Kan ada soal kan? Tadi dia nyampuk. Tapi nanti tunggu yang tu. Itu yang aku senyap je. Macam sunyi. Betul. Jadi masa Sayyidatuna Hajar kata, ini perintah Allah ke? Ya. Kalau begitu buatlah. Allah lebih tahu dan lebih baik perkara itu untuk dilaksanakan. Ada satu ungkapan Nabi Ibrahim kat sini. Kalau kita ringkaskan, Nabi Ibrahim dapat mimpi kena sembelih anak. Anak yang nak disembelih pula ni anak yang ditunggu dalam tempoh masa yang lama. Pengorbanan Nabi Ibrahim ni, satu nak tunggu dapat anak. Satu pengorbanannya tunggu dapat anak, dapat Nabi Ismail. Pengorbanan pertama Allah suruh apa? Tinggalkan. Tinggalkan dekat tempat yang tak ada apa? Tak ada air, tak ada tanaman, tak ada sumber apa-apa, tinggalkan. Datang semula, tengok, anak dah besar. Kali ni kena buat apa pula? Sembelih anak tu pula. Jadi dalam banyak-banyak kata Nabi Ibrahim menyatakan ni'mal aun anta ya bunayya. Kata Nabi Ibrahim, aku ni dapat buat perintah Allah ni, senikmat-nikmat pertolongan aku dapat, pertolongan dari Allah adalah engkau wahai anak. Apa mesejnya kat sini? Kalau kita kata daripada mesej isu pengorbanan dan isu korban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kata, aku dapat pertolongan dengan kau wahai anak. Hari ni kalau saya tanya kepada yang menonton, pada Aziz, pada Izzat, anak kita hari ni, dia jadi sebab untuk kita boleh dapat buat taat perintah Allah, atau anak kita menyebabkan kita boleh jadi lalai daripada perintah Allah. Ini isunya. Isunya kat sini Nabi Ibrahim sebut ni'mal aun anta ya bunayya. Aku dapat nikmat pertolongan yang paling besar ni engkau wahai anak, sebab engkau menguatkan aku untuk melaksanakan perintah Allah. Kita kata korban, kita sanggup korban untuk apa tadi? Isteri, untuk anak, untuk keluarga. Dalam bab dunia jangan cakap. Kita number one. Mana korban kita suruh dia semayang pada ikut waktu? Mana korban kita suruh isteri kita tutup aurat yang di luar sana? Mana korban kita suruh anak isteri kita patuh pada perintah Allah? Bab dunia jangan cakap, semua perfect. 10/10. Tapi bab mengejutkan anak untuk bangun sembahyang, bab suruh isteri patuh pada perintah Allah, kita sendiri bertanggungjawab. Kat mana pengorbanan kita kat situ? Kalau kita kata ambil daripada kisah Nabi Ibrahim AS, saya fokuskan kat situ supaya kita boleh dapat sesuatu daripada peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Di sebalik kisah kita menceritakan tentang ibadah korban, yang kebanyakan orang fokus pada situasi penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, tapi hakikatnya di sebalik itu menceritakan tentang satu lagi sudut pengorbanan yang perlu dilakukan oleh kita sebagai manusia biasa, terutama sekali insan yang bergelar ketua keluarga. Suami. Ya betul, suami. Ada apa-apa? Kena sambung? Tak ada.
Senang betul kerja kau hari ni. Tapi saya nak yang pasal yang tadi tu Ustaz. Yang mana tu? Yang pasal Nabi Ibrahim tu lah. Okay. Hikmah Allah buat begitu Ustaz. Maksudnya arahan penyembelihan kepada Nabi Ibrahim. Hikmah yang Allah Hikmah, kalau kita kata soalan hikmah Nabi Ibrahim kena sembelih ni, sebenarnya nak menghilangkan rasa sifat pemilikan dalam diri kita ni. Nak hilangkan rasa sifat pemilikan. Nabi Ibrahim sebelum berkahwin dengan Sayyidatina Hajar, berkahwin dengan siapa? Siapa isterinya satu lagi? Sarah. Siti Sarah. Sayyidatina Sarah kan? Sayyidatina Sarah. Jadi masa berkahwin dengan Sayyidatina Sarah, lepas tu berkahwin dengan Sayyidatina Hajar, dapat anak. Kita kalau dengan anak kita kan, kita rasa macam anak kita kan? Anak kita. Tapi bila dapat anak, baru suka nak dapat anak, tinggalkan. Kena tinggalkan. Balik semula, baru suka tengok anak tu pun nak besar, kena sembelih pula. Sebenarnya hikmahnya kalau kata nak hilangkan rasa sifat pemilikan. Betul, anak yang kita ada ni sayang perlu, tanggungjawab perlu, nafkah tarbiyahnya perlu, siapkan kelengkapan dengan ajar dia tentang agama perlu. Tapi pada hakikat sebenarnya macam tadilah. Kalau dia boleh bawa kita jadi asbab untuk kita makin dekat dengan Allah, ya alhamdulillah. Asalkan kita tak ada rasa pemilikan pada semua yang Allah berikan kepada kita. Dan semuanya dalam bentuk yang kalau Allah nak tarik pada bila-bila masa. Betul kan? Betul Ustaz, betul Ustaz. Macam terdiam. Kita takjub sikit. So kalau kita boleh ada rasa itu dalam semangat kita buat korban ni, ya Allah. Jadi akhirnya dia bukan tujuan masuk korban nak tunjuk berapa ekor yang dia banyak, bukan. Betul. Dia bukan nak berbangga semua masjid saya ada 40 ekor. Tempat saya ada 50 ekor. Apa tujuan kita sebut benda-benda sedemikian? Kalau dalam keadaan tujuan kita sebut itu, kalau dengan tujuan untuk meninggikan syiar, tafadhal, silakan. Tak ada masalah. Saya nak share satu cerita sikit. Boleh? Boleh. Kita orang jangan risau. Kita orang akan hanyut dengan cerita. Nak share kita suka je. Boleh silakan. Ini kisah benar tau. Okay. Ini kisah benar. Dulu ada satu orang dia jumpa, Ustaz, ayah saya sakit. Mungkin ada yang dah pernah dengar kisah ni. Ayah saya sakit. Saya nak masuk korban atas nama dia. Boleh tak? Boleh. Betul? Yang tak boleh apa? Orang meninggal. Maksudnya siri pertama dia ada masa tu. Dia kata ayah dia sakit dekat hospital. Nak masukkan nama. Cakap satu bahagian kak, tak, untuk seko. Okay. Masuklah dengan satu keluarga dia apa semua. Cuma satu je. Masa tu tak ada lagi ambil gambar, video tak ada. Dia kata, Ustaz, nanti masa lembu ayah saya ni nak disembelih atas nama dia apa semua, Ustaz minta tolong telefon saya, kata dia. Saya nak buka loudspeaker kat hospital. 10 hari bulan Zulhijjah, raya pertama, dia minta kita telefon masa sembelih lembu tu. Kenapa? Dia kata, ayah saya nak dengar suara lembu tu kena sembelih. Kan pelik-pelik permintaan kan. Tapi kita tak tahu apa benda tujuannya diminta itu. Jadi kita pun urus dia dengan kawan-kawan untuk telefon. Kak, lembu ni nak sembelih ni. Masa lembu tu disembelih, kita pun ucapkan takbir apa semua. Lembu ni sebelum mati, dia ada nama dia dipanggil dengan hayat mustaqirrah. Dia ada macam mengambil masa nak mati. Okay. Sakarat Ustaz Bukan, sakarat nanti lain. Hayat mustaqirrah ni kita kena tunggu dia mati. Itu kan ada perbahasan hukum. Lembu belum mati, orang dah mula lapar. Rupanya mati sebab kena lapar. Itu jadi bangkai. Hari kita kena tunggu dia mati. Bila tunggu mati, dalam keadaan begitu, tiba-tiba dia cakap, kita tengah on call ni, Ustaz, ayah saya nazak. Nazak. Jadi dalam pengalaman kita menguruskan korban, lembu tu mati, serentak kemudian ayahnya meninggal kat hospital. Allah. Sama-sama. Apa kita kata pada masa itu? Takbir. Allah terima ibadah dia dengan ibadah korban tu sekali. Sebab kalau kita memahami ayat la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, bukan yang sampai kepada Allah tu daging dia, darah dia, tapi yang sampai itu ketakwaan. Dia masuk korban pada masa lembu korban dia dikorbankan, dan dia sendiri telah mengorbankan apa yang dia ada kepada Allah dan meninggal dunia. Kita tak tahu besok amal apa yang akan kita terima, dan korban ni satu ibadah yang besar. Walaupun di sisi mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad. Boleh? Boleh. Ada yang episod pertama dia. Ada. Tu je cerita pendeknya untuk menunjukkan kita tak tahu kadang Allah nak bagi kita daripada sudut implikasi ibadah korban ni
akhirnya satu nyawa diambil oleh Allah. Rupanya beri kesan kepada seluruh ahli keluarga. Sampai ke hari ini, keluarga ni telah menjadikan tekad setiap tahun wajib untuk dia. Allah. Wajib untuk dia ni bukan dari segi hukumnya. Dia kata dia telah mewajibkan diri dia untuk buat korban dengan sebab peristiwa itu. Dan kita tak tahu dorongan buat kebaikan yang boleh datang daripada orang lain. Betul. Untuk diri kita walaupun dengan ibadah korban itu sendiri. Ni bila tahu berapa tahun lepas Ustaz? Kisah benar Kisah benar ni. Tak silap 10 ke 12 tahun dulu. Masa tu belum viral WhatsApp lagi. pun belum ada lagi Ustaz. Perkataan tular tu belum ada lagi. Tular. Okey, kalau kita tengok Ustaz pun dah banyak cerita pasal hukum tentang kisah Nabi Ibrahim. Kita ni terhanyut dengan cerita dia tau. Tu yang kita senyap. Kita senyap pun salah satu nak selamatkan diri juga ni. Kali ni kita nak diam. Bila dia cerita tu, kita dah terhanyut dengan dalam cerita dia. Bila dia soal, masa tu baru kita macam, aku kena soal lah. Macam itu tau. Ustaz, kita sambung sikit. Okey, boleh. Pasal isu korban dalam negara kita, maksudnya tempat kita, dengan korban luar, daripada segi hukum ataupun daripada segi yang berkait dengan agama lah maksudnya. Kau pernah buat? Boleh ke kita korban luar? Boleh ke kita korban dalam? Apa pahalanya besar ke kat dalam? Kat luar tak besar ke? Macam Ustaz? Dia soalannya macam ni. Soalannya macam ni. Soalan aku kena betulkan tau. Soalannya macam ni. Korban dalam negara dengan luar negara, mana lebih baik? Itu soalan cakap. Bila dah kena soalan jadi pening. Kita pusing. Tapi kita faham soalan ni. Soalan ni pendek je sebenarnya. Korban dalam negara dengan Saja luar negara. pusing-pusing. Supaya nampak panjang sikit. Walaupun itu dipusing sini. Baik, pertama, selagi mana setakat ni tidak ada lagi dalil yang mengharamkan untuk kita buat korban di luar negara ataupun di luar karya kita. Cuma ulama' kata, kat sinilah kita tengok pertimbangan aulawiyat, keutamaan. Ulama' kata, buat korban luar negara boleh? Boleh. Keharusannya, hukumnya harus. Tak ada masalah pun. Tetapi ada beberapa perkara-perkara sunat yang mungkin kita tak dapat buat. Apa dia? Kita tak dapat hadir majlis korbannya, kita tak dapat tengok binatang korbannya disembelih. Mungkin saja kalau dekat sini, kita sendiri boleh sembelih. Tapi kalau kat luar, kita kena mewakilkan dalam bentuk sirahnya kan. Pada orang yang menyembelih itu kan ada hukumnya, mewakilkan pada orang yang sembelih. Tapi kita kata selagi mana tak ada pengharaman dan larangan untuk kita buat korban di luar. Dan mungkin saja yang pasti kalau buat korban kat tempat kita, lebih mahal daripada korban di luar. Betul. Itu yang pasti. Dan dia buat korban dekat tempat sendiri, bayarnya lebih. Dia kata korban kat luar murah. Betul? Korban bayar lebih, dapat pahala lebih. Betul? Korban dekat luar, lebih murah, pahala murah. Wallahu ta'ala alam. Tetapi kita kata, kalau dia ada kemampuan, dia kata tengok harga sini contohlah. Dia kata nak buat korban. Dengan kemampuan yang dia ada agak terbatas. Rupa-rupanya dia tengok kat korban kat luar ni, adalah satu harga yang dia mampu untuk dibuat korban. Rupa-rupanya dengan ada tawaran daripada ibadah korban yang dibuat kat luar negara ni, rupa-rupanya satu sudut positifnya membuka ruang pada orang yang tak mampu untuk buat di dalam dan mampu buat di luar. Dan sebenarnya dia buka ruang lagi besar untuk orang berkorban. Jadi kedua-duanya ada kelebihan tersendiri. Itu cuma ulama sebut kalau korban kat luar ni, kalau dia ada kemampuan pergilah. Bolehlah buat perkara sunat tu hadir sama, sembelih sendiri. Sebab ini semua diambil daripada nas hadis Rasulullah lah. Kan Nabi sembelih dengan tangan Nabi sendiri. Kemudian Nabi melapah sendiri. Jadi daripada perbuatan Rasulullah itu, ulama kata, kita cuma tak dapat buat perkara sunat tu dekat tempat kita sendiri kalau kita buat korban di luar. Tapi kalau siapa yang ada kemampuan untuk korban di luar dan pergi, silakan sahaja. Kalau kita kata aulawiyatnya, di tempat kita. Kalau tak ada, di luar, boleh. Kalau ada kemampuan, dua-dua dia buat. Dalam negara pun dia buat, luar negara pun dia buat. Ini luar biasa. Kalau ada orang begini, dia nak merayakan semua. Nanti ada bincang pasal ni kan? Bincang pasal apa? Ada. InsyaAllah. Kita akan jumpa. Semua orangnya belum sampai di luar negara. Betul. Masih di luar negara lagi. Masih di luar negara. Belum lagi dia sampai. Okay Ustaz. Macam saya ada pengalaman apa orang kata? Mengurus. Bukan mengurus lah. Kira macam tolong-tolong lah. Bukan peserta. Datang tolong-tolong. Bukan juga. Bukan. Apa yang betul? Aku pun tak tahu lah apa aku nak cakap kan. Tapi dulu sebelum COVID lah. So masa dulu memang tak ada SOP untuk penyembelihan dekat apa? Masjid. Bukan dekat apa? Tempat penyembelihan, pusat penyembelihan. Dulu kira orang kata boleh sembelih dekat depan rumah je. Jadi masa dulu tu memang benda tu kira tak longgar lah.
So bila lembu datang masa hari nak sembelih lembu sampai, kita sama-sama gotong royong orang kampung. Jadi dekat situ kan Ustaz, contohlah kita ni tak mampu nak buat ibadah korban. Contoh, kita tak mampu buat ibadah korban, jadi kita ni datang niat untuk tolong orang uruskan haiwan korban itu. Macam manakah macam aku soalan macam kau pula pusing-pusing ayat aku. Okay, bila tengok muka Ustaz aku blur pula. Dia tak mampu untuk korban, tapi dia nak bantu urus, dapat pahala tak Ustaz? Pahala tu sama tak dengan orang berkorban? Ini nama dia huraikan soalan bersama. Ya, betul. Dia nak masuk korban tak mampu dan dia ada kemampuan untuk tolong-tolong. Betul. So apa hukumnya? Dia kita bagus. Dia huraikan soalan. Sebab pandangan mata tu saya dah macam makin confused. Dipukau saat live. Dia sebenarnya kalau dia kata dia tidak mampu, kalau dari sisi para alim ulama, dia kena berazam dalam diri dia. Betul sekarang dia tidak mampu. Tapi dia kena letak keazaman, satu hari nanti aku akan buat ibadah korban. Sebab berkait rapat tentang keazaman itulah datangnya usaha untuk dia buat. Tapi buat masa sekarang ni, contoh dia tak ada kemampuan langsung. So dia datang tolong-tolong untuk membantu memudahkan urusan korban tanpa ada niat. Saya tambah itu, tanpa ada niat untuk tolong dan dapat daging korban. Itu isu yang lain. Okey. Selalunya yang berlaku kadang-kadang dia datang tolong tapi telah meletakkan niat, aku nak ambil sikit. Itu tanggungjawab siapa? penganjur. Tanggungjawab penganjur. Bukan dia yang boleh menentukan bagaimana dia nak ambil kat situ. Ini ibadah yang dibuat kerana Allah, ada hukum yang telah disyariatkan. Dia bukannya datang gotong royong bawa satu pisau, aku nak aim kepala lembu. Tapi ada orang dah aim dulu Ustaz Sebab itu penentuan-penentuan di situ ada segi hukum ni. Urus setia ni kena main peranan. Ya, betul. Dia bukan setakat tahu tentang ilmu pengurusan, ilmu tentang hukum hakam pun tahu. Dia bukan kata tak boleh. Tak boleh dari sudut pegang pada hukum. Bukan tak boleh sebab dia pengerusi jawatankuasa korban. Musi. Contohnya kan. Dia pegang dari segi hukumnya. Hukum dunia dengan akhirat tu. Akhirat tu yang lebih ditekankan. Tapi kalau dia kata dia datang untuk tolong-tolong, sekadar untuk membantu dan kemudian dia berazam satu hari nanti untuk buat ibadah korban, silakan saja. Itu sangat-sangat dianjurkan. Dibantu pada niat Ustaz kena membantu tu. Betul. Kalau niat kita bantu tu Daripada awal tadi kan kita bincang tentang niat saja. Niat kita mesti betul. Ada orang kalau nak datang tu, aku dah target. Betul. Ini ekor Ana yang punya. Betul. Jadi kalau lembu tu sendiri tengok macam tu, lembu tu berasrat nak kena disembelih. Dia pun sedih hati juga tengok perangai orang kita macam tu. Tapi tak semualah, dia sebahagian. Okey lah Zez. Okay Ustaz. Boleh Boleh Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan. Sedikit sebanyak hari ini kita ada beberapa pencerahan dalam persoalan-persoalan yang mungkin bermain di minda tuan-tuan dan perempuan. Hatta kita orang berdua pun sama juga. Sebab kita ni masih belajar lagi, orang kata belajar sampai ke tua, sampai ke akhir hayat kita akan belajar tuan-tuan dan perempuan. Allah. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Syafiee atas kesudian dan kelapangan datang ke podcast kita pada hari ini. Sabar belum lagi. Awal sangat lah tutup. Tapi Ustaz, kira macam sebelum kita akhiri podcast untuk segmen sesi kali ni lah. Sesi kita ada kali dua sesi kan. Betul. Boleh tak saya nak minta Ustaz sharekan sikit tips ataupun doa yang mungkin boleh membuatkan hati seseorang itu lembut untuk buatkan berkorban, ibadah korban, bukan berkorban, terbuka hati lah. Ya, terbuka hati untuk menunaikan ibadah korban. Kalau haji tu, kalau ada kewangan yang kukuh, alhamdulillah lah, dia boleh uruskan. Tapi dari sudut ibadah korban ini sendiri, lah kalau Ustaz ada tips atau doa-doa yang boleh di-sharekan pada penonton kita. Kalau kata nak doa, dia lebih kita sarankan doa dalam bahasa Melayu sajalah. Macam berbalik pada tadi kita kata dia mesti ada keazaman untuk dibuat korban. Tapi kalau soalan Aziz tadi menyatakan ada orang yang langsung dalam hidup dia tak pernah terfikir pun untuk masuk korban. Apa kita nak buat dengan orang ini? Hakikatnya hidayah yang akan diberi oleh Allah. Betul. Kita cuma boleh buat seruan dan kita cuma boleh buat satu promosi, sebarkan kebaikan, manfaat, fadilat. Ada satu istilah masa Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi Ibrahim panggil orang datang untuk mengerjakan haji.
Nabi Ibrahim kata, ya Allah, aku ni terhad, kemampuan aku terhad. Macam mana aku nak panggil semua orang datang? Allah firmankan satu aja. Alaikan nida wa alainal balagh. Tugas kau panggil, yang menyampaikan nanti tu bukan kerja kau. Yang menyampaikan tu kerja kami. Jadi kita hari ini buat promosi korban untuk bagi tahu inilah manfaat korban. Inilah begini dan begini. Dan sorry to say, kadang kita sebut yang promosi ni pun niat kena betul juga. Sorry to say. Sorry to say. Mengambil izzat dari cakap Inggeris. So today I must. So sorry to say, kita kata yang promosi ni pun niat kena betul juga. Okay. Dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Betul. Tapi niatnya supaya, ya Allah, mudah-mudahan aku buat usaha ini, ramai orang dapat terlibat dengan ibadah korban. Dan ramai orang dapat ambil mencontohi sunnah Nabi Ibrahim AS. Semua dapat luruskan niat, insya-Allah ibadah korban kita diterima. Belajar daripada cerita Habil, manusia pertama yang korban, manusia pertama yang buat korban, dan manusia pertama yang terkorban. Itu ada cerita di sebaliknya itu, bagaimana yang diterima oleh Allah. Supaya niat kita lurus dan supaya kita punya moderator pun kekal lurus niatnya. Alhamdulillah, insyaAllah. Lanjut. Nak lanjut ke? Okay lah. Jadi bila kalau cerita pasal tadi apa tu, Habil Habil tu bermakna yang itu memang ngam betul dengan tajuk kita tu. Korban, berkorban dan terkorban. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami di podcast Sembang-Sembang ni ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Syafiee atas kesudian datang ke podcast kita. Minta maaf lah Ustaz, kita ada air masak. Boleh. Air masak boleh minum, tak ada masalah. Boleh. Air pun ada logo wakaf ni. Alhamdulillah. Telah diwakafkan. Subhanallah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana. Kita akan teruskan dalam sesi yang kedua bersama seorang lagi kita punya panel. Yang panel yang ni special sikit. Dia dah landing dah. Daripada luar negara dia dah landing dah. Okey, dia ada di Arrival Hall. Dan insyaAllah kita come on lah. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menunggu lagi video ini, yang mana tadi kita berehat sebentar dari sesi yang pertama berkenaan hukum hakam ni, Jad. Jadi sesi yang kedua ni kita lebih nak menceritakan tentang pengalaman pengalaman mengurus. Pengalaman mengurus ibadah kurban ini. Betul. Okey, macam kau dulu, Jad. Kau pernah uruskan kurban punya program kan? Pernah. Program korban. Pernah. Macam mana? Susah tak? Nak kata susah tak susah. Seronok lah. Seronok dan penat. Penat yang berbaloi lah orang kata. Betul. Macam aku tak pernah mengurus. Tapi aku ni selalu datang membantu lah. Kita daripada rumah dah macam mak kilau. Pada kecil lah. Keris tak bawa. Kita bawa pisau. Parang jauh sekali lah. Sembelih. Aku tak ada pengalaman, secara jujurnya aku tak ada pengalaman untuk sembelih lembu. Cuma masa zaman sekolah dulu kita orang ada pengalaman sembelih ayam dengan burung puyuh. Alhamdulillah, kawan aku masa sembelih burung puyuh tu, dia punya sembelih dengan kepala putus. Jadi yang itu dah tak boleh makan lah. Dah confused. Hukum macam mana hukum dia tu? Itu dah tak boleh lah. Sebab dia sepatutnya, yang setahu aku lah lepas kita sembelih, dia at least ada 2 urat yang kena putus. Kalau putus semua boleh lah kalau makan. putus semua boleh ke? Tapi masa tu kita orang confused. Masa tu lah. Tapi ini sekarang kita dah bincang tadi dengan Ustaz. Betul. Kita ada jawapan kita. Betul. Jadi Des, siapa tetamu kita? Tadi aku dah, masa rehat tadi, kita pun dah pergi ke Arrival Hall untuk pick up dia. Dah jemput dia lah. Pegawai ni cakap bahasa Inggeris saja sekarang. Mesti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita jemput untuk sesi yang kedua ni, iaitu Encik Muhammad Farhan bin Sarum selaku Timbalan Pengurus Capaian Aspirasi Sendirian Berhad merakap pegawai yang menguruskan korban An-Nur di luar negara. Assalamualaikum Encik Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah. Boleh cakap ni? Boleh cakap tu, dah cakap. Boleh perjalanan tadi daripada Kemboja okey. Dia punya flight tadi nak parking susah lah. Oi. Kena bayar dulu ke?
Macam dia pakai basement. Dia pakai flight masuk tu tak lepas. Allah selamatlah bila kata macam kita pun dalam flight tadi macam disebut-sebut macam tersedak-sedak. Allah Akbar. Ada panggil nama saya ke apa tadi? Ada. Mungkin Farhan lain yang kita sebut tapi efek dia tu Farhan yang lain juga yang terasa. Banyak nama Farhan kat dunia ni. Sesungguhnya. Yelah, terima kasih saya nak ucapkan kepada Wakaf An-Nur, pada tuan-tuan saya kat depan ni, Encik Aziz, lepas tu Encik Izzat. Kita orang pun nak ucapkan terima kasih jugalah sebab sudi datang ke podcast Sembang-Sembang kami ni. Nama pun podcast Sembang-Sembang. Jadi Encik Farhan jangan nervous. Kita santai-santai sembang-sembang kan? Macam sembang di kedai kopi. Biasa sebab kita nampak dia dekat dalam, orang kata apa, dekat dalam YouTube. Hari ni kita pula join dia. Jadi itu nama dia tu ada sikit. Itu standard. Okay, Jad, teruskan Jad. Apa yang bermain di fikiran kau? Banyak ni. Okay, tanya. Sebab dia orang yang berpengalaman. Betul. Banyak benda kita nak tanya. Betul. Dan macam kau pengalaman di dalam negara. Ya, betul. Dia di luar negara. Macam saya sebelum ni menguruskan di masjid. Mungkin cara pengurusan dia lebih kurang je. Okay. Tapi cara kaedah di luar negara tu adakah berlainan dengan kita di dalam negara ni? Boleh Cik Farhan terangkan sikit macam mana kaedah dia tu? Dia kaedah pengurusan dia sama je sebenarnya kan. Kalau orang kata orang berdaftar dengan kita ni, saya rasa sama juga yang kalau kat Malaysia, beri nama, buat bayaran sampai hari masa tu kita orang kata panggil orang kampung, panggil tim-tim kita, kemudian kita buat sembelihan, kita buat lapar, buat agihan. Saya rasa benda tu benda yang sama. Suasana yang sama. Cuma dia punya orang kata apa, implementation dia. Saya cakap bahasa Inggeris. Saya macam terikut tadi, win-win situation. Walaupun dalam flight saya dengar. Tapi maksudnya dekat situ cara pelaksanaannya adalah sama, cuma suasana tu ada sedikit berbeza. Apa perbezaan suasana tu? Sudah tentulah budaya kat sana tak sama dengan budaya kita. Maksudnya pelaksanaan kami di Capaian Aspirasi menguruskan korban di Kemboja. Okey, jadi pertamanya suasana orang kata kampung di Kemboja dengan kampung di Malaysia adalah berbeza lah. Kita boleh nampak lah sikit daripada taraf orang kata rakyat-rakyat penduduk kampung dekat sana, macam mana suasana, macam mana dengan kanak-kanak yang bermain bersekitaran orang kampung. Percakapan pun berbeza. Kita kat sini cakap boleh berbual-bual bahasa Melayu, kat sana kalau orang cakap kita angguk je lah. Apa orang cakap, faham tak faham kan bahasa diorang. Sana Kemboja tak boleh cakap Melayu Ada beberapa orang kampung yang boleh bercakap dia bahasa Melayu. Dia orang Kemboja lah, menggunakan bahasa Khmer, Melayu Khmer. Kalau dia Melayu juga. Dia bukan memang Kemboja lah. Cuma dia punya bahasa tu Melayu Khmer. Dia orang apa, Melayu Khmer. Ini Melayu Khmer. Senang menangis. Tapi orang yang boleh bercakap bahasa Melayu ni sebenarnya adalah rata-ratanya yang pernah datang ke Malaysia, yang bekerja di Malaysia, yang belajar di Malaysia. Jadi bila balik ke Kemboja tu, dia bolehlah sambut kita dengan cakap bahasa Melayu lah. Tapi adalah slang-slang Kemboja sikit kat situ. Tapi kan kalau macam tadi Encik Farhan kata korban diorang dekat sana, bermakna diorang korban macam zaman kita korban dululah sebelum COVID. Betul. Kira sembelih depan rumah je. Dia tak ada depan rumah, tapi ada tempat-tempat lah, mungkin depan masjid. Cuma fasilitinya tak sama macam fasiliti kita sekarang di Johor. Kalau kata tempat tu ada tempat dia lubangkan, dia gali tanah, dia sembelih kat situ je lah. Dia macam kita dulu-dulu lah. Betul. Macam kat kampung kita dulu-dulu. Kita dulu-dulu. Suasana tu masih ada lagi di sana. Masih ada lagi di sana. Seronok Ustaz. Seronok. Dengan memang kita nampak lah dia punya kemeriahan. Di sini pun meriah. Yang baru-baru ni dengan SOP yang baru meriah. Tapi kita sebenarnya lebih tertarik dengan kaedah cara penyembelihan yang lama. Betul. Dekat sana. Di kemeriahan dia tu yang kita dapat rasa. Betul. Okay, Cik Farhan, sikit. Capaian dah uruskan korban di Kemboja ni dah berapa tahun, Cik Farhan? Kita dah menguruskan korban di Kemboja ni melebihi 10 tahun lah. Kalau kita ikut ni daripada tahun 2012 hingga sekarang lah. Kita meningkat lah, maksudnya bermula dengan lembu yang sedikit dahulu, kemudian kita perluaskan lagi kita punya pendaftaran. Alhamdulillah lah, sehingga kini kita dah daftarkan lebih kurang dalam
800 lebih. So daripada tahun pertama Sampai sekarang dah 800 ekor. 800 ekor. 800 ekor dah. So kalau kat sana kebanyakannya orang akan buat korban lembu atau kambing atau ada haiwan lain? Onta ke? Biasanya dua je lah. Lembu dan kambing. Kambing lah. Okay. So macam dekat di peringkat rangkaian Masjid An-Nur, bawah pengurusan Wakaf An-Nur ni, Jad, kita kebiasaannya pun sama jugalah, lembu dengan kambing lah kebiasaannya. Tapi kambing kita kambing sahaja atau kambing biri-biri, kambing biasa, macam mana? Kita tengok stok. Tengok stok. Tengok harga je juga. Okay. Setakat ni kita pakai kambing kampung biasa. Itu pun harga dah zaman sekarang kan. So macam kita dekat di peringkat Masjid An-Nur ni, kita ada di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On, kita ada di Masjid An-Nur Bandar Pasir Gudang, dan juga Masjid An-Nur Taman Cendana yang mana menguruskan ibadah korban ni. Dan lagi 3 masjid di kompleks membeli belah, iaitu Masjid An-Nur Pasir Gudang, Masjid An-Nur Larkin Central dan juga Masjid An-Nur Kota Raya. Dia 3 masjid ni bertindak sebagai pembantu mempromosikan. Dan juga di mana boleh dikatakan hampir semua pegawai-pegawai yang bertugas ni akan turun padang lah. Turun padang membantu progres dan proses ibadah korban itu dilakukan di 3 masjid yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau untuk di capaian aspirasi pula, bila dah terbang ke Kemboja buat masa ni memang Kemboja je ke atau ada negara-negara lain? Tidak, setakat ini kita masih lagi fokus kepada pelaksanaan di Kemboja saja. Daripada tahun pertama. Ada cerita sebenarnya kita kenapa kita pergi ke Kemboja. Kalau dah ada cerita kan. Tak ada peluang. Boleh. Yang ni tak ada minta maaf saja. Kita gurau. Boleh, tak ada masalah. Santai. Yalah, kalau ikut sejarahnya, mungkin kalau tahulah pihak wakaf dahulunya, kenapa kita pergi ke Kemboja ni, rangkaian Masjid An-Nur Kota Raya ada seorang Bilal daripada Kemboja, Bilal Salim. Dia asalnya orang Kemboja, jadi dia yang mempelawa kami. Dia kata why not capaian cuba orang kata melaksanakan korban dekat Kemboja, sebab dekat sana kita tahulah ramai orang-orang yang susah kan? Ramai-ramai orang yang memerlukan. Dan kebetulan pula ayah beliau dah arwah Cik Salim, Cik Yusof tu, Haji Yusof, dia merupakan mantan kepada Mufti Kemboja. Jadi diorang kata kat sini dia ada, bukan kata kabel lah, dia ada orang kata satu sumber yang kuat untuk pelaksanaan korban dekat sana. Dia boleh dapatkan supplier lembu dan sebagainya. Itu tahun bila? 10 tahun lepas? 10 tahun lepas. Lebih, saya rasa lebih. Lebih. Kalau 10 tahun lepas 2020 aku dah ada dah dekat wakaf, tapi saya rasa belum. 2012 sebab saya rasa kalau 2012 kan dah lebih kurang 13 tahun kan. So memang itulah orang kata titik permulaan kami ke Kemboja, pergi ke kampungnya, disambut oleh orang-orang kampung di sana. Dan di situlah pelaksanaan kita untuk 2 buah kampung saja buat masa tu. Dan kini alhamdulillah kita dah expand kepada 5 buah kampung. Dah banyak yang membantu kita untuk proses penyembelihan, proses agihan dan sebagainya. Semua orang sana lah. Kita memang ambil orang lokal kat sana lah. Mudah kita nak dapatkan stok lembu dan sebagainya. Jadi kalau daripada pegawai, daripada capaian aspirasi yang akan ke sana berapa orang kebiasaannya? Kita ada tim. Kita akan rotation lah. Last saya pergi tahun 2016, masa untuk uruskan korban Kemboja lah. Lama Tapi dah. later saya pergi Kemboja dalam 2022, tak silap saya. Yang itu pergi sebagai rombongan untuk bantuan. Dia walaupun matlamat tak sama, tapi dah pernah pergi tempat yang sama lah, Kemboja. Dia bantuan sekali merangkap survey-survey lah untuk harga lembu sana. Survey untuk kita lah. Boleh juga. Tapi kalau boleh akan datang, sebab dah lama sangat tak pergi, kalau akan datang nak pergi, pastikan ada 2 lagi seat kosong. Boleh, saya malu-malu kan. Kita kat sana dah. Tapi kita datang bukanlah buat kerja lah. Kita datang datang tak nak buat kerja, senang buat duit. Escort. Cepat saya nak tanya. Macam mana pengalaman kat sana? Contoh orang asraf sana banyak ke? Ataupun apa yang kita dengar persepsi. Betul persepsi. Betul. Masyarakat yang kata orang Kemboja ni setahun sekali je boleh makan daging korban. Betul juga. Ada juga yang pernah dengar lah sebelum ni. Macam mana tu Ciparan? Perkataan tu memang biasa kita dengar dan biasa digunakan lah oleh orang-orang yang minta orang kata pelaksanaan korban, bantuan dekat Kemboja. Tapi ini pendapat saya lah. Kalau mungkin ada kekurangan dan kesilapan, saya mohon maaf lah.
jawab dulu soalan pertama tadi, asnaf. Okey, asnaf kat sana memang kalau kita lihat, kita bezakan daripada Malaysia dan juga Kemboja, memang nampaklah orang Kemboja sangat-sangat memerlukan. Sangat memerlukan. Daripada segi asnaf tu, macam kita kat sini ada B40, M40. Saya rasa kat sana dia boleh jadi bawah lagi pada B40. Kalau kanak-kanak kat sana, kita masih lengkap berpakaian kat sana diorang dengan kadang-kadang pakai seluar saja, kadang-kadang dengan tak berbaju, dan mengharapkan ihsan bantuan baju-baju daripada orang kita. Minta maaf tertanyalah Cik Farhan, bermakna diorang punya asnaf tu memang dah sampai ke tahap daif ke macam mana kehidupannya? Daif lah, tapi tidaklah keseluruhan. Ada kawasan langsung. Ada kawasan, dan ada dalam satu kawasan tu ada juga yang nampaknya berkemampuan dan ada yang tidak berkemampuan. Kebanyakannya tidak berkemampuan. Sebab rata-rata pun punya kehidupan diorang berasaskan macam kerja-kerja sendiri. Kebun, pertanian, macam itu. So soalan yang kedua tadi, betul ke setahun sekali baru dapat makan daging? Kalau saya lihat, sebenarnya mungkin ayat tu betul, tapi kena tambah sedikit frasa kat belakang ayat tu. Apa tu? Setahun sekali dapat makan daging lembu yang fresh. Saya rasa betul. Fresh lah. Benda tu mungkin betul. Sebab fresh. kita pergi kampung, kami pergi sana makan pun kadang-kadang di kedai-kedai kampung. Ada je saya tengok makanan daging kan. Ada je. Tapi mungkin harganya lah, mungkin bukanlah orang kata mesra poket. Harganya mungkin sedikit mahal. Mungkin orang-orang kampung tak berkemampuan. Diorang lebih gemar makan. Maksudnya asas takapan. Daging tu lagi mahal lah. Daging tu lagi mahal. Boleh dapat, tapi lagi mahal. That's why muncul ayat tu tadi. Maksudnya boleh dapat, tapi yalah, mengharapkan benda yang percuma. Waktu musim korban ni je lah. Waktu musim korban orang dah bagi bantuan, baru dapat lagi yang fresh, lagi sedap. Okay, satu lagi. Boleh Aziz? Boleh. Sikit je. Boleh, no problem. Ni pengalaman, kita nak share pengalaman kan. Okay, alright. Kalau kita tengok kat Malaysia kita buat, harga melantun tu. Betul. Harga kalau contoh kat masjid-masjid kita lah, Ragai Masjid Anur kita buat standard harga, kita buat untuk bahagian 800.5 900. 800.5 ke 900 lah. Standard sekarang lah, bukan kat masjid kita saja. Ingat keseluruhan kebanyakan masjid kat Malaysia ni. Tapi dekat Kemboja kita boleh dapat lebih murah. Contoh harga yang capaian, aku ada satu ni template dia ni. Tu dia. Capaian letak RM380. RM80. Nak tanya, macam mana perbezaan tu boleh berlaku? Di Malaysia harga macam ni, di Kemboja harga macam ni. Boleh. Tapi saya nak tanya sikit, Imam, boleh tak? Boleh. Okay, kalau di Malaysia ni, dengan harga yang Imam sebutkan tadi, sebahagian dalam 900, seekor kita anggarkanlah dalam 6,000 lebih lah. Betul. Okay, berapa besar dan berat anggaran lembu di Malaysia ni? Daripada pengalaman saya yang pernah menguruskan korban, kalau harga 8,500 900 ni, 90-100 kilo bersih boleh dapat. Bersih. Sebab kita di Kemboja, kenapa harganya murah? Bukan saja rakyat-rakyat orang kat sana saiznya kecil, jadi macam even haiwan peliharaan pun tak besar mana. That's why harganya sedikit murah lah. Dan dia taklah sebesar macam di Malaysia. Lembu di Malaysia sihat-sihat. Satu ekor lembu nak jatuhkan tu kadang-kadang sampai berpuluh, berbelas. Kadang-kadang lah. Dekat sana one by one lah. Orang Kemboja dah macam tumbangan kambing pula kat sini. One by one saja. Sebab tapi yalah, walaupun orang kata saiznya kecil, tapi syarat-syarat tu kita kena make sure cukup. Syarat tetap syarat. Hukum tetap hukum. Maksudnya saiz saja berlainan, tetapi yang penting yang lain tu semua kita ikut apa yang telah ditetapkan lah dalam agama kita. Macam tadi kau cakap berapa lembu yang kita uruskan? 800.5 ke 900. Tak berat. Berat dalam bersih kita berdapat lingkungan 80, 90, 100 lah. Okay, so kalau macam yang lembu dekat Kemboja berapa kilo? Bersih. Bersih dia biasanya 70% by dia punya berat lembu lah. So kalau lembu kat sana, kalau tadi kat Malaysia 180, mungkin dia kurang lagi. Mungkin dia boleh jadi dalam 130, 140. Jadi kalau 70% mungkin tak sampai pun 100. Dia bagi 3 kan selalu kan? Lebih kurang, tak sampai 100 pun. 40 kilo 30 kilo tu pun dah banyak. Lebih sikit lah. Dan kita anggarkan lah daripada seekor lembu tu, kita akan agihkan kepada orang kampung tu, lebih kurang dalam 500 gram sehingga 1.5 kilo. Gitu je lah. Kita tak dapat nak bagi yang kira 1.5 kilo ke 1 gram ke 1.5 kilo? 500 gram ke 1.5 kilo. 1.5 kilogram ke setiap penduduk keluarga. Ataupun ni lah keluarga lah. Okay, Cik Ban, cara pengagihan dia kat sana sama tak macam kita? Hukum sama, bagi 3 peserta, betul, fakir miskin dan juga orang awam. Betul. Okay, di sana cara pembahagian
Cara pembagian dia sama juga. Macam kita dekat Malaysia, peserta banyak daripada Malaysia. Jadi bahagian daripada peserta tak adalah kita bagi pada betul. Kita sedekah lah. Kita sedekahkan kepada fakir miskin. Cuma dekat sana tu macam saya kata lah, dia dalam satu kampung tu ada yang bukan Islam dan Islam. Tapi walaupun bercampur, tapi orang kata kampung kita tu banyak yang Muslim lah, banyak yang Islam. Jadi kita panggil semua, kita minta dia beratur untuk ambil kita punya hasil sembelihan tersebut untuk kita agihkan lah kepada asnaf-asnaf yang memerlukan. Cuma tadi itulah, kita di Malaysia kita ada pendaftar yang nak dapatkan semula kan. Macam kat sana tak boleh lah. Takkan kita nak bawa balik Malaysia kan, nak bawa naik kapal terbang turun Malaysia, tak boleh. So kita niatkan lah, maksudnya peserta pun dah sedia maklum. Orang kata bahagian-bahagian mereka tu kita akan agihkan kepada mereka-mereka yang layak berdasarkan syarat-syarat dalam Islam, insyaAllah. Sistem dia berkupon ke kita dah siap-siap ketua kampung ambil nama? Itu kita minta bantuan tim kita kat sana, ketua kampung ataupun imam-imam, ustaz-ustaz. Kenal pasti, panggil orang-orang kampung pada waktu sekian-sekian, datang, kita bagikan lembu. Tapi biasanya diorang tu masa nak sembelih je, diorang dah kumpul dah. Tu saya kata tadi, meriah suasana. Diorang dah tunggu dah tunggu siap-siap. Macam kat sana ada tak sebahagian akan dimasak bagi pada orang kampung ke memang 100% daging sahaja? 100% daging sahaja. 100% masak ni kadang-kadang diorang ambil yang akikah. Ada yang buat akikah kambing ataupun lembu akikah. Jadi dia nak bagi pada tim-tim sana lah kan, yang untuk menguruskan tu dia akan masak. Tapi korban kita bagi yang daging fresh. Itu berkait macam hukum yang lepas kita bincang lah. Betul. Jadi Cik Farhan, berkenaan korban An-Nur ni, boleh tak Cik Farhan ceritakan sikit lah kod-kod kalau siapa yang masuk dapat apa ke? Sebab kita dekat peringkat di Wakaf An-Nur ni, di peringkat Masjid An-Nur. Macam mana Jad? Tak apa, kau kejap lagi. Kita fokus pada ni dulu, capaian, aspirasi. Berkenaan korban An-Nur ni, ni kalau tuan-tuan dapat tengok lah, harga untuk lembu RM380 dan harga kambing RM700 seekor. Nampak dia belakang Nampak. Okey. Jadi Cik Farhan, apakah yang boleh didapati oleh peserta dan apakah syarat-syarat yang peserta harus kemukakan? Atau mungkin tarikh bila selas? Betul. Okey, untuk korban An-Nur ni macam saya katakan lah, kita dah buat lebih daripada 10 tahun. Jadi pendaftaran kita ni pun kita pertingkatkan. Kalau dahulu kita daftar secara manual, bagi nama, and then orang buat pembayaran ataupun datang ke pejabat lah secara cash. Tapi sekarang Alhamdulillah kita dah upgrade. Kita boleh terus ke website kita, www.korbanannur.com. Dekat sana tuan boleh terus daftar, isikan nama, isikan butiran nombor telefon untuk kita hubungi sekiranya berlaku apa-apalah. Kemudian masukkan penama-penama yang kita niatkan nak buat korban ataupun akikah, dan terus buat bayaran. Nanti kita akan terus bagikan link resit pembayaran lah. Maksudnya tuan puan dah berdaftar dengan kami, disertakan juga akad sewaktu kita nak masukkan nama tu. Ada wakalah lah. Ada wakalah. Maksudnya kat situ tuan sebagai orang kata pendaftar korban, mewakilkan kami sebagai pelaksana. So kita melaksanakanlah amanah dan tanggungjawab tuan-tuan dan perempuan. Kemudian di akhirnya nanti kita ada satu dekat situ, kita boleh check terus gambar. So maksudnya dengan link tersebut kita bagi ada link receipt, ada link gambar. So maksudnya bila pelaksanaan selepas tempoh 3 hari pelaksanaan korban tu, boleh check. Kalau contoh kita daftar Abu bin Ahmad, lembu nombor berapa, check ada gambar dia. Dah upload lah. Kita akan upload dekat dalam kita punya sistem tu. Kebiasaannya korban dekat Kemboja ni akan dibuat pada hari raya ke berapa? Kita bermula hari raya pertama lah, sehingga habis. Sehingga habis. Cuma benda ni bergantung kepada jumlah ekor yang kita korbankan. Sekiranya kalau banyak, dia akan membawa sampai hari yang terakhir tu lah. Cik Man, setakat ni dah berapa ekor? Alhamdulillah setakat ni kita dah daftarkan kurang lebih 80 ekor lah. Para penonton, tak banyak lagi dah ni. Kalau boleh, kita nak target berapa? KPI dia 100 ekor. 100 ekor? 20 lagi. 20 ekor lagi. 20 ekor lagi. 20 ekor ni kalau kita tengok sekejap je ni. Betul. 20 ekor lagi, 2 orang ni akan terbang sekali. Sempat So tadi dah cerita pasal pengurusan daripada capaian. Okey Jad, aku nak tanya kau pula ni. Boleh. Untuk site masjid lah, Masjid Rangkaian. Macam mana pula pengurusannya? Pengurusan kita di Masjid Rangkaian macam biasalah. Kita pun selalunya kita buka untuk permintaan selepas raya puasa lah. Raya Aidilfitri kita dah mula start buka. Kemudian pada hari kejadian tu, dan untuk makluman,
sekarang ni kita dah tak buka dah. Bukan tak buka, kita cuma ambil seko je. Untuk bahagian kita dah tutup. Okay, faham. Seram juga tau sebab Yelah, betul. Sebab takut nanti pada hari kejadian tiba-tiba tak cukup 2 bahagian. Siapa pula yang nak pergi ni? Siapa yang nak masuk ni? Betul. Jadi untuk masa sekarang hari di saat-saat yang getir, ni kita dah tak buka untuk bahagian. Tapi kalau nak seko, kita terimalah. Okay, faham. Terutama di masjid-masjid kita lah. Maksudnya di MSI, di Masjid Bandar Pasir Gudang, dan juga di Masjid Taman Cendana. Lembu senang dapat. Saya pula menyampuk je. Boleh tanya. Maksudnya supply lembu tu masih lagi boleh lah ditambah di saat-saat akhir. InsyaAllah. Takat pengalaman kita pada hari ni, insyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Okay lah. Ada stok lah. Tapi janganlah saat air sangat. Betul juga, betul. Apa tersedak je. Nervous. Okay. Tiba tanya. Berkenaan macam agensi yang buat korban di luar negara. Yalah, kita pun faham je zaman sekarang ni scammer di mana-mana. Betul. Jadi pada pandangan Cik Farhan selaku orang yang menguruskan ibadah korban di luar negara, macam mana orang di luar sana, penonton-penonton yang ada sekarang ni, dia nak tahu bahawa organisasi yang uruskan ibadah korban ni verified ke atau tidak ke? Macam mana tu? Sebab kan kita tengok terlampau banyak sangat ni. Betul. Kita buka social media, iklan tu saja di ikut musim. Sekarang ni tengah musim korban, iklan tu saja keluar. Jadi macam mana kita nak verify dia orang ni? Dia orang betul ke tak betul? Dia ibarat macam travel umrah lah. Ya, betul. Tumbuh macam cendawan. Tapi lagi-lagi benda murah kan? Ujung-ujung semua sa'i dekat airport je. Kita bukan apa, kita benda tu pada kita macam kelakar. Penuh tapi bila kita fikir balik, kalau kita lah ada kat tempat diorang, kita pun kecewa sebenarnya. Betul. Kita nak buat ibadah. Betul. Jadi pada Cik Farhan macam mana tu? Dia macam inilah. Saya rasa benda ni terguna pakai untuk mana-mana pelaksanaan yang kita amanahkan. Sebab nak buat korban ni ke, nak buat haji tu pun, orang kata apa, berdasarkan kepercayaan. Jadi sebelum kita mempercayai sebuah syarikat organisasi ni melaksanakan ibadah kita atau amanah kita, why not kita kaji selidik dulu syarikat tersebut. Sekarang ni kan dah zaman teknologi. So katakanlah syarikat A melaksanakan korban, selidik dulu syarikat ni orang kata legit ke tidak, berdaftar ke tidak, apa sejarah-sejarahnya pelaksanaan sebelum ni, bagaimana pula dengan orang kata feedback, orang kata apa, testimoni pendaftar-pendaftar sebelum ni. Kalau ramai yang bagi good review, then kita boleh ambil lah. Kalau mana nampak bad review tu, kita cuba KIV dulu. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang kita ni lebih kepada nak bukti. Nak bukti. So bukti ni pun sebenarnya ialah, kalau fikir jauh zaman AI dan sebagainya, orang kalau rasa nak tipu ke, boleh tipu juga. Betul. Tapi saya kata bukti ni orang nak lihat. Jadi ada tak bila pelaksanaan tu disediakan gambar, video, sijil dan sebagainya. Sekurang-kurangnya gambar lah. Macam kami pun, kami provide gambar. Akan datang mungkin kalau kita dah boleh upgrade, kita boleh bagi video. Tapi macam saya katalah, gambar tu at least kena ada gambar sebelum atau gambar semasa penyembelihan. So kena ada benda tu. Okay, bila cerita pasal proses daripada mula-mula lembu nak diturunkan kan, pada engkau lah Jad, engkau suka kerja yang bahagian mana? Daripada lembu sampai nak tombangkan lembu, nak sembelih, lepas tu lapar, lepas tu timbang, potong tu semua, lepas tu agihkan. Mana yang kau paling suka? Yang mengurus tu. Aku yang mengurus, bagi arahan. Mandu lah. Tak. Tadi berdasarkan pengalaman kita lah. Yang paling kau suka lah? Yang melapah lah. Melapah lah. Sebab kita nak sembelih pun tangan tak kuat. Jadi dah lepas potong. Bukan kau sebelum ni bukan untuk sembelih kambing aku boleh. Okay. Lembu aku tak berani sebab tangan tak berapa nak kuat. Kalau macam Cik Farhan macam mana? Soalan yang sama. Soalan yang sama juga. Soalan yang sama. Ingatkan kita diam. Nak saya tanya balik ke soalan daripada Saya ingat. Macam kami ni memang orang kata dah sama macam jawapan pada Encik Izzat tadi, yang mengurus. Jadi bahagian orang kata sembelihan tu semua kita serahkan kepada yang pakar, yang lebih bertenaga. Orang kemuja tenaganya lebih kuat walaupun badan kecil. Macam kami ni lebih kepada pengurusan lah, daripada segi orang kata aturan lembut, ambil gambar, bukti dan sebagainya, itu tugasan kami.
Kalau kau macam mana? Aku suka aku tanya. Aku suka Yang dah masak. operate kepala. Wow. Daripada lain. Sebab Nama macam apa? Nama otak? Taklah, sebab macam dulu masa yalah zaman-zaman sebelum COVID boleh sembelih depan rumah kan. Member-member yang lain semua dah berebut. Dah berebut nak lapar, nak foto gini kan. Jadi aku tunggu tepi. Tunggu sampailah dia orang putuskan kepala tu. Itu kepala Ana punya. Bukanlah aku ambil. Selalu kepala memang tak ada operate-nya kan? Betul. Betul. Jadi aku akan operate dengan kawan aku. Masa tu barulah kita tengok ini pipi, yang ini lidah, ini. Sebab doktor tu lah. bila dah buat tu baru tahu kenapa orang berebut nak ambil kepala. Hakikatnya kepala kalau kau dapat, untung betul. Daging 3 kilo dah ada. Betul. Itu kalau ini tuan-tuan dan perempuan, ini saya kongsikan sikit. Ini pengalaman kita lah. Pengalaman kita lah. Kalaulah tukang sembelih tu tukang sembelih akan putuskan urat yang betul lah. Tapi orang kata takik tulang leher tu. Kalau dia tersilap takik, bermakna dekat kepala tu akan ada lebihan daging yang banyak dekat leher dia tu. Kalau dapat memang senyum. Sebab daging dah satu dapat, pipi lagi, lidah lagi. Tak, ni aku bagi tahu. Sebab apa orang tak tahu ni. Tapi lebih kepada kelaparan ni. Betul. Tapi tak apalah. Ini orang kata apa? Ini pengalaman lah, pengalaman masing-masing. Masing-masing ada pengalaman tersendiri. Okey, tuan-tuan dan perempuan, alhamdulillah. Setakat ini kami pun dah sharekan pengalaman masing-masing. Betul. Mengenai ibadah korban itu, daripada segi pengurusan, daripada segi sembelih, uruskan daging, macam-macam. Okey. Jadi saya rasa sampailah ke satu tahap yang mana perlu diingatkan juga pada penonton kita di luar sana, kita semualah, bahawa Hari Raya Aidiladha ni bukan sahaja ibadah korban semata-mata. Betul. Dan juga bukanlah ibadah haji semata-mata. Tetapi ianya lebih menyeluruh. Kalau kita nak pergi lagi deep, boleh dikatakan sebarang hal-hal yang berkaitan dengan pengorbanan seseorang bolehlah dijadikan iktibar ataupun dijadikan sebagai satu perkara untuk menjadikan kita muhasabah diri. Betul. Iktibar. Betul, iktibar. Sebab jelas contohlah contoh kalau aku boleh ambil sekejap pengorbanan sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya. Saya ni tuan-tuan kalau sebut ayah, mak dengan anak yatim memang saya tak boleh. Saya akan mudah menitiskan air mata. Jadi kalau boleh saya nak elakkanlah benda tu sebab ini tengah podcast. Tapi tak apalah. Kalaulah nak ceritakan tentang pengorbanan seorang ayah, pengorbanan seorang ibu, yang mana kalau seorang ibu tu diberikan keizinan, diberikan tempoh masa untuk mengandungkan satu makhluk khalifah di dalam rahimnya sendiri, itu pun merupakan satu pengorbanan. Betul. Sebab dia tak boleh menjalani kehidupan dia macam biasa. Adalah dari segi pantang larang yang perlu dijaga, pemakanan, dan sama juga macam seorang bapa yang mana nak membesarkan anak-anak, dia akan fikir walaupun dia penat macam mana pun, dia akan fikir aku nak suap makanan dalam mulut anak dan isteri aku akan pastikan ianya daripada sumber yang halal. Aku setuju, Jess. Pengorbanan kita semua ni ayah. Betul. Cik Farhan pun ada anak, Aziz ada anak, aku ada anak. Jadi pengorbanan kita yang kita buat sekarang, gitu juga mak ayah kita buat kita dulu. Betul. Membesarkan kita, mendidik kita. Itulah pengorbanan yang paling besar. Bukan setakat korban tu just kau sembelih habis. Tapi makna kata erti sebenar pengorbanan tu apa? Kita kena hayati, kita kena muhasabah, kita kena insafi, dan kita kena renungkan. Betul. Apakah itu pengorbanan? Apa tajuk kita? Berkorban dan terkorban. Cik Farhan ni macam mana, Cik Farhan? Betul. Apa yang mungkin Cik Aziz, Cik Izzat sebut tu adalah benda memang kenalah dengan kita punya tema tu. Cuma saya melihat, saya berada di negara orang yang kita dapat lihatlah Kemboja bukan negara yang kaya, negara yang susah, negara yang miskin. Jadi bila kita sampai dekat sana tu, kita boleh lihat alangkah nikmatnya kita dilahirkan, kita dibesarkan di Malaysia ni. Walaupunlah ada golongan-golongan yang susah di sini, tapi di sana tu lebih susah dari kita kadang-kadang.
Orang Kemboja, susah macam mana pun dia, bila kita datang ke tempat dia, dia sambut kita dengan senyuman. Dia welcome kan. Dia welcome kita. Oh, nak bahasa Inggeris lagi. Saya tengah mood sedih ni. Dia sambut kita, walaupun dia dapat daging kita, daging yang dia terima lah. Tak banyak mana, tapi betapa syukurnya mereka dengan apa yang telah disampaikan oleh orang-orang Malaysia ni, orang-orang yang melaksanakan korban di sana. Mereka sangat menghargai. Mereka cakap berterima kasih lah, sangat berterima kasih. Bukan sebabkan daging saja sebenarnya. Bukan sama daging saja. Sebab di situlah mereka tahu, mereka walaupun berada di luar negara, masih ada lagi insan-insan ataupun umat Islam yang ingatkan dia. Betul. Okay, Des. Jadi dalam erti kata yang lain lah Jad, Encik Farhan, Hari Raya Aidiladha ni lebih memfokuskan tentang erti syukur. Betul. Syukur dalam kehidupan kita, walau apa jua terjadi, walau apa jua perkara yang berlaku dalam sekeliling kehidupan kita. Yang paling penting kita kena ingat, kita adalah manusia biasa. Betul. Yang mana akan ada ujian, yang mana akan ada pengorbanan yang perlu kita lakukan. Sebab apa? Tak akan manisnya kehidupan ini jika tidak dilambung gelora. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama tadi pasal pengorbanan lah. Yang keduanya erti syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita selama mana kita hidup di atas pada segi apa segenap sekali pun. Betul. Jadi moga-moga tuan-tuan dan puan-puan yang mana masuk ibadah korban tahun ini, moga-moga korban tahun ini bukanlah yang terakhir, tetapi korban yang terbaik dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita. Jadi sebelum kita akhiri segmen yang kedua ni, saya ingin memberi ruang kepada yang pertama sekali kepada panel jemputan kita dulu, dan kemudian Izzat untuk memberikan ucapan Hari Raya lah. Okey, silakan Encik Farhan. Hari Raya Aidiladha, jangan Aidilfitri, salah pula. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih. Sebelum saya bagi ucapan, terima kasih sekali lagi kepada Encik Aziz, Encik Izzat kerana sudi mengundang saya mewakili syarikat Capaian Aspirasi dan Korban An-Nur. Okey, jadi ucapan saya pada Hari Raya kali ini adalah selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Sama-samalah kita menyambut Hari Raya Korban. Bukan saja kita perlu berkorban, kan? Bukan saja kita korban, tapi kita perlu, orang kata, menghayati kisah-kisah korban yang pernah kita pelajari, yang pernah kita ikuti. Apatah lagi, orang kata, kesusahan orang-orang di sekeliling kita lah. Itu pada saya konsep Hari Raya Korban. Bukan saja kita sambut Hari Raya. Baik. Dan sikit saya nak tambah. Boleh. Selain pada ucapan, masih berbaki lagi, masih ada masa lagi. Masih ada masa lagi. Orang kata nak berkorban pada sebelum kita tutup ni lah kan. Tarikh tutup korban kita pada 2 Jun. Okey, saya pegang. Cik Aziz dah bagi dah. Saya tunjuk gitu lah. Okay. Tunjuk situ. Tunjuk situ. Itu dah jauh, dah pusing. Okey, tarikh tutup korban kita pada 2 Jun. Jadi pada tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti siri podcast pada hari ini, boleh terus daftarkan pada link, ataupun sekiranya adalah di link di bawah ini, ataupun kalau boleh scan, kalau boleh scan kat sini, boleh scan terus. InsyaAllah kita akan tunaikan ataupun kita akan jalankan amanah ibadah korban tuan-tuan dan perempuan. Dan kenapa perlu pilih kami sebagai Korban An-Nur? Pertamanya, kami adalah syarikat yang telah beroperasi menguruskan korban lebih daripada 10 tahun. Yang keduanya, kami adalah syarikat dalam kumpulan Wakaf An-Nur dan juga kumpulan Johor Corporation, satu syarikat yang dipercayai. Dan akhirnya hasil pendapatan kami ini kami juga akan salurkan kepada wakaf untuk diagihkan kepada golongan-golongan yang layak dalam pelbagai bentuk lah, aktiviti dan sebagainya. Pengagihan manfaatnya lah. Pengagihan manfaat. Terima kasih. Okey, baik. Itu saja. Terima kasih. Okay, Jad, ucapan Jad. Aku pula simple lah. Boleh. Terima kasih pada Encik Farhan sekali lagi. Ingat perkongsian yang sangat berguna lah ni. Kita dapat buka minda kita. Dan sikit ucapan ke? Ucapan berkorban bukan setakat korban. Okay. Kita kena korban minda kita. Kita kena buka minda kita. Bukan sekadar kita bayar, kita korban, habis kat situ. Okay. Kita kena buka minda kita dan kita kena menghayati apa itu pengorbanan yang sebenar lah. Dan yang akhir kalam, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.
berhati-hati di jalan raya. Okey. Okey, baik. Aziz pula takkan tak ada. Mesti ada. Daripada saya, saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada yang pertama sekali penonton-penonton setia kita, pewakaf-pewakaf yang berwakaf di Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dan juga kepada staf-staf Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Macam tadilah Hijab kata, berhati-hati di jalan raya. Kalau nak balik kampung tu, tengok kiri, tengok kanan, jangan terlanggar lembu. Kampung tak, mana? aku kat sini je lah. Kampung JB je lah. JB je lah. Okay. Dan kami di sini saya ingin mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada Encik Farhan dan juga Ustaz Syafi'i tadi. Di atas perkongsian, Masya Allah. Saya rasa untuk slot kali ini banyak pengajaran yang kita dapat, banyak ilmu pengetahuan yang dapat kita timba. Kalau tuan-tuan dan perempuan terlepas pada episod yang lepas, boleh tengok semula di YouTube channel kami di Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan, ingatlah bahawa Hari Raya Aidiladha bukan sahaja berkenaan korban dan juga ibadah haji, tetapi ianya cenderung kepada rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan apa nikmat yang diberikan olehnya kepada kita dalam kehidupan seharian kita. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan ada yang nak berhajat untuk menunaikan ibadah korban bersama syarikat capaian aspirasi ataupun rangkaian betul, ataupun di rangkaian Masjid An-Nur, bolehlah kita akan letakkan link di bawah untuk urusan ibadah korban tersebut. Jadi tuan-tuan dan perempuan, satu mutiara kata yang saya ingin sampaikan, ni last lah ni. Okay. Sebelum saya tutup, tiada pengorbanan yang sia-sia bila niatnya lillahi ta'ala. Di sebalik darah yang tumpah ada ganjaran yang melimpah. Jadi tuan-tuan, saya dan sahabat-sahabat saya di sini memohon ampun dan maaf sekiranya ada terlebih kata, terlebih bicara daripada kami yang membuatkan tuan-tuan dan perempuan terguris hati. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datang daripada kelemahan diri kami sebagai manusia biasa. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.